Hai. Assalamualaikum semua. So hari ni kita ada di atas satu lagi motor Aveta. Ini adalah Aveta Nova ABS dan TCS punya version. Rasanya the second version lah. Dia ada safety feature which is the ABS and TCS. Jadi ya. So sebelum ni kita dah naik Aveta Viper 180. Dan sekarang ni kita naik Nova pula. Ini 160. Nova 160. Oh, high beam. So technical spec motor ni 155cc. Kiranya dia punya power, dia punya cc tu lagi kecil daripada Viper. Dengan kata lain, dia punya power tu kurang sikit lah daripada Viper. So ini adalah first try. Kita tengok macam mana dia punya handling. Ni motor media. Rasanya dah ramai orang denjam benda ni. Aku macam mana nak tukar dia punya mileage lah. Nak tengok mileage je. Rasanya motor ni dah dari tahun lepas keluar kan. Book. How do I change? Oh, odometer 647 kilo. Baru lagi. Tak sampai 1000 kilo lagi. So dia ada satu button je. Trip and Odo. Okay, ready. Dia ada idling, start idling. Sakit siap. Lebih sangat corner tu. Dia ada start idling button. Tarik tos. Full throttle. 155cc. Rasa lebih kurang 16 HP. Tak silap aku. 96 kilo. 98. 100. Ok lah. Power delivery ok, not bad. Sedikit kurang lah daripada, kalau nak compare dengan Viper. Dia punya go tu kurang sikit. Suspension dia keras. Brake dia lembut sikit. Aduh, still keras. Aku tak tahulah. Rasa macam Aveta punya motor suspension dia semua keras. Aduh. So tadi aku tak sempat lah. Masa punya motor ni tak sempat nak buat video. Dan aku buat masa sekarang lah. Oh, depan tu nak hujan. So nak hujan. Oh, dia punya under seat compartment memang besar. Boleh muat helmet full face. Ya Allah, sakit di pundak aku. Betul lah, Aveta punya suspension di atas dua motor dia memang duduk kerah. Memang kerah. So baru 648 kilo. Meter dia color LCD screen. Ada RPM, ada mileage, ada voltage. What else? Compartment. High beam. Ya, high beam ada. Aku tak confident dengan tayar dia. Tu je. Bapak suspension kau sakit siut. Aku tak tahu dia guna tayar apa. So aku tak nak push lagi lah. At least kalau CST tu confident lah sikit kot. Power dia kurang sikit lah daripada Viper. Aduh, sakit dia. Wah, sakitnya suspension dia. Bapak keras suspension dia. Handling wise, tak tahu. Aku rasa macam Viper dia punya flicker tu lagi senang. Penat lah. Dia punya bahagian dia ni penat sikit lah. Aku rasa macam sempit. Aduh.
daripada buat wiper kan. Wiper tu memang selesa. Yang ni macam sporty sikit lah. Kaki position tak relax. Dia duduk dekat atas kursi. I mean, dia punya kaki kau tak boleh ke depan lagi lah. Jom kita redah jam. This first try video kita dah redah jam. Standard lah ni. Potong masuk sini. Jam biasa. Masuk sini. Tak jalan. Masuk sini. Lepas tu tengok ada motor ke tak. Lepas ni boleh potong. Okey, potong. Kaki dia tak boleh ke depan lah. Kaki tak boleh ke depan lah. Dia bukan macam Viper. Dia macam ni. Aduh. Ini kiranya untuk city scooter lah. Kalau jalan jauh kan, kadang lu ngorak. Kalau jalan macam bandar ni, okey. Compartment bawah dia besar sikit lah. Dia bukan besar, dia dalam dan lebar sikit daripada Viper. Aku nampak tadi. Hammer full face yang aku kena pakai ni, ARC Raptor muat. Tapi kena terbalik lah. Tapi dia dalam, tapi dia tak panjang. Macam tu lah. Kalau macam Viper dia panjang, tapi dia tak dalam, dia tak lebar lah. Sebab dia tak lebar dan aku tak boleh masuk hammer full face. Dia punya side mirror, aku tak tahu kenapa dia orang suka buat design macam ni tau. Design yang tajam. Usability boleh, okay, not bad. Tapi personal preference aku tak suka lah visor side mirror macam ni. Hampir semua skuter yang aku tengok memang macam, aduh. Kalau macam Raider punya, aku tengah compare motor yang aku ada. Kalau Raider punya side mirror kan, dia usable lah. Yang ni macam tajam lah. Power dia, kalau kau guna on town, okay lah, sedap. Tapi kalau nak compare dengan yang macam motor sebelumnya Avita Viper, yang tu Viper tu lagi sedap lah. Kita dah hujan je. Tarik, dia punya respon kalau compare dengan Viper, dia Viper lagi cepat lah. Tapi ya, aku suka dia punya ni, Honda kat bawah bukan Honda kat atas. Selalunya motor-motor kalau Honda kat atas kan motor-motor Honda. Sorry lah, kita compare. Yamaha selalu horn kat bawah, signal kat atas. Braking macam brake depan dia sedikit lembut lah. Kena tarik lebih sikit. Flickable. Dia ringan, tapi boleh lah. Macam ni ke? Boleh lah. Macam tu lah. Tengok, ada orang tak? Tarik. So, kuasa tarikan dia 155cc. Tangki dia 10 liter tak silap aku. 102. Boleh. Cukup lah, cukup. Motor skuter bandar 150cc. Sebenarnya kalau korang compare harga dia dengan Viper, tak silap aku dia nak dekat 1000 kat beza lah. Tapi dengan apa yang kau dapat, mungkin dia tengok sendiri lah. Kalau korang minat motor skuter kecil macam ni, then it's a good buy lah. Power dia boleh tahan lah. Power dia sedap lah.
Responder not as responsive as the Viper, but good lah, bagus lah. Okay, cukup. Ada kena test juga motor-motor lain yang macam saiz macam ni. Kalau nak compare dengan AX200, dia tak boleh juga, sebab walaupun saiz AX200 lebih kurang macam tu, macam ni, tapi AX200 dia guna enjin yang sama dengan Viper. Kira power delivery dia dan power delivery dia lain lah. Dan dia punya kompartmen bawah tu besar. Jadi macam compact version of apa, kau sebenarnya tahu kan dari mana-mana kan. Dia hanya imitate daripada brand tu. So yalah, so personal preference. Siapa suka brand tu tapi tak mampu, boleh lah beli ni. Ni okey tak? Build quality nampak okey, tak ada cacat cela. Dia rasa kecil lah. Motor ni rasa kecil sikit lah. Dengan Viper ni rasa kecil lah. Dia datang dengan ABS dan TCS. TCS kau boleh off, dia ada button TCS. Nampak ni, kalau tekan TCS off, tekan ni TCS on. So safety features dah, ABS tak boleh off standard. Tak silap aku Aveta punya motor currently yang bawah daripada 250cc, ABS kau tak boleh off. Tak silap aku lah, aku tak tengok lagi yang Aveta Vanguard. Tak pasti dia boleh on ke off, tapi sebab nantilah tengoklah macam ni. So this is a first try. Top speed tadi tak try. Tadi dapat 110, 102, 103 macam tu lah. A short distance, sebab kita tak masuk highway ke apa kan. But town riding, it feels okay, it feels good. Ada motor tak ada? Potong depan lah. Sebab kereta banyak. Potong depan sikit. Okay. Oh yo. Masuk. Sentiasa guna side mirror untuk tengok masuk ni. Jangan main masuk saja. Tengok kalau ada orang. High beam. Oh, sini high beam. Oh, ada high beam. Viper tak ada. Viper kamera. Oh, ni apa? Ego. Ni Ego tak aku. So, this is Aveta Nova 160. Hey. Fun to ride. Power wise, compare dengan Viper lagi padu lah. Ni sebabkan CC pun baru 155. So itulah. Dia kecil dan dia kena sikit ke depan lah. Kau kena menjekit ke depan. Kalau macam Viper, kau boleh relax, chill. Ni macam dia tarik kau ke depan sikit lah. Tak berat. Tak silap aku dia 110 kilo macam tu. Ataupun 110, 112 kilo. Weight distribution okay. Dia warna hitam. Level dia boleh ni adjustable level. High beam, auto on off, idling stop. Idling stop. Hazard light, start key. Ni dia punya seat dengan fuel. Yeah, not a bad bike, not the bad scooter. Kompartmen ada belah sini dan tak silap aku tu punya USB charging pun dekat sini. Nanti tengoklah. Fuel tank 10 liter. Seat
Seat dia okey, tak keras, tak lembut. Dia disebabkan dia punya position kaki ni, dia medium. Dia kekerasan seat dia medium, bukan soft, bukan hard, medium. Tapi disebabkan disebabkan dia punya apa ni, aku serius aku kurang minat dengan motor macam ni. Aku dah duduk kat Nova Viper kan, bapak selesa siap. Itu je lah komplain aku sebenarnya. Personal preference, I prefer the Viper lah. Dia tengok personal preference, but I would say that this slickability, agile, sedikit ringan, a bit more ringan lah daripada Viper. High beam ada high beam, tak horn. Alah bang. Dia bila kau tarik minyak, dia ni bukan sebab respon tak laju, ni mungkin sebab dah terbiasa dengan 174cc. 174cc tu dia punya pergi tu lagi kuat daripada yang ni lah. Tapi untuk 155cc ya boleh lah. Aku tak pernah lagi buat MVX, jadi aku nak compare MVX susah, tak boleh lah. To be fair, aku tak pernah naik, so aku tak boleh nak cakap ni bagi bagus ke apa. Just telling you guys what yang aku pernah bawa dan apa yang aku rasa. Respon sinilah. Ni full throttle ni. Okay dah guys, itu je lah untuk kali ni melalut. This is considered first try untuk Aveta Nova 160 ABS version. So yeah, tunggulah video lain. So macam biasa, komen dan subscribe. Bye, Assalamualaikum. Tekan